Dah beli emas, bila pula nak jual emas? Tengok video sampai habis kalau nak tahu bila waktu terbaik untuk jual emas. Ramai orang sibuk fikir bila waktu terbaik nak beli emas. Tapi sebenarnya kita juga kena tahu bila waktu yang betul-betul yang terbaik untuk jual emas. Ada 3 keadaan utama. Pertama, bila ada peluang untuk tukarkan emas kepada aset yang lebih baik. Contohnya, ada peluang beli rumah di bawah harga pasaran, beli tanah yang strategik ataupun gunakan sebahagian emas sebagai modal untuk bisnes yang kita benar-benar faham. Maksudnya, kita bukannya jual emas untuk shopping. Kita just tukarkan satu aset kepada aset yang berpotensi lebih baik. Yang kedua, bila matlamat simpanan dah tercapai. Contoh, memang dari awal kita kumpul emas untuk naik haji, berikan anak, deposit rumah ataupun matlamat kewangan tertentu. Jadi bila dah sampai waktunya, juallah emas ni dan gunakan untuk tujuan tersebut. Sebab tu penting sangat bila menabung emas, kita kena ada target yang jelas. Yang ketiga, bila berlaku kecemasan sebenar. Contohnya, bila dana kecemasan tunai kita dah digunakan dan masih ada keperluan yang penting yang perlu diselesaikan. Jadi pada waktu itulah, emas boleh jadi simpanan lapisan terakhir yang membantu keluarga. Jadi, jangan jual emas semata-mata sebab harga naik sikit dan nampak untung. Jual bila ada tujuan. Sebab matlamat kita bukan sekadar nak tengok harga emas ni naik. Tapi matlamat kita adalah gunakan emas untuk capai matlamat kewangan yang lebih besar. Nak mulakan simpanan emas ikut bajet masing-masing, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu tunjukkan cara yang sesuai untuk anda bermula.